Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas izin limpah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala dapat mempertemukan kita bersama-sama. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? Sihat ke? Tuan-puan, salam 27 Ramadan. Belum raya lagi tuan-puan. Okey. Saya masih ada tuan-puan, cuma lewat sikitlah dalam 15 minit. Sebab saya selalu teringat Ustaz Ikhwan tuan-puan. Ustaz Ikhwan dah tak ada, tak bersama dengan Ustaz Lah official. Jadi saya duk ingatlah tuan-tuan dan puan-puan, bagilah laluan Ustaz Ikhwan 10 minit. Saya pun selamba je lah tengok-tengok. Nah, lupa Ustaz Ikhwan tak ada. Sorry lah tuan-puan. Okay, sorry tuan-puan. Biasa Ustaz Ikhwan 10 minit. Dia ambil masa 10-15 minit lah. Rupanya lupa. Kan? Tak apa tuan-puan. Jom sambung. Tuan-puan jangan lupa bantu saya. Tap-tap screen. Sharekan live kita tuan-puan. Boleh tak bantu saya seorang buat 2-3 kali share? Kerana kita akan bersiaran setiap hari Isnin ke Jumaat. Cuma hari ni tuan-puan, kita tak sampai Jumaat lah. Mungkin sampai hari Khamis. Okay, sebab Jumaat kita akan bercuti untuk hari raya. Jam 11 pagi tuan-puan. 11 pagi. Baik tuan-tuan jangan lupa. Boleh teruskan bersama-sama dengan saya tuan-tuan dan puan. Kita nak belajar hari ni rukun solat. Boleh tak? Hari ni kita santai-santai tuan-puan. Belajar dengan saya memang santai-santai je. Tuan-puan, rukun solat ada berapa? Saya nak tanya tuan-puan, rukun solat ada berapa? Jangan tersilap dengan rukun wuduk. Saya nak tanya, rukun wuduk ada berapa? Rukun solat 13. Bukan 12, Puan Faizah, 13. Rukun solat 13. Rukun wuduk 12. Betul tak? Rukun solat 13, rukun wuduk 6. Rukun mandi wajib? Rukun solat 13. Okey. Rukun wuduk 6. Rukun mandi wajib? 2. Bagus, pandai. Sebab ketiga-tiga benda ni memang kita kena buat selalu. Kecuali mandi wajib lah. Mandi wajib takkan selalu kot. Ke ada yang mandi wajib hari-hari? Hari-hari dia mandi wajib. Lain macam. Boleh teman? Tapi kalau rukun solat memang kenalah hari-hari kena solat. Kalau wuduk, 6 rukun wuduk tu memang kenalah hari-hari kena wuduk teman solat kan. Tapi mandi wajib tak adalah hari-hari. Jenuh teman kalau hari-hari nak mandi wajib kan. Dapat teman Baik, jom. Kita nak bagi tuan-tuan. Yang pertama, rukun solat. Yang pertama iaitu niat. Niat ni tuan-tuan, rukun di dalam hati. Rukun qalbi. Mesti niat dalam hati. Okey? Adapun kalau tuan-tuan lafaz, sunat. Tak lafaz kat mulut pun sah. Apa dia syarat dia? Sahaja aku solat, fardu dan fardu apa? Sahaja aku solat fardu subuh. Sahaja aku solat fardu zuhur. Sahaja aku solat fardu asar. Sahaja aku solat fardu maghrib. Sahaja aku solat fardu isya. Itu je. Dapat? Itu je. Tambahan-tambahan Ustaz, 4 rakaat makmum imam ada tunai kerana Allah Taala, itu semua sunat tuan-puan. Buatlah dapat pahala. Okey? Kalau tak buat pun solat masih sah. Clear yang tu? Okey, yang kedua tuan-puan, berdiri betul bagi orang yang mampu dalam solat fardu. Solat sunat duduk tak apa. Solat fardu tuan-puan kena berdiri, at least berdiri untuk takbiratul ihram. Lepas tu duduk balik pun tak apa. Kecuali orang yang memang tak boleh berdiri langsung. Kaki dia patah tuan-puan, contoh. Patah memang tak boleh berdiri, kiri dan kanan patah. Tak boleh berdiri, sekejap pun tak boleh. Itu lain bab. Okey? Tapi pun ada pun orang yang boleh berdiri sekejap je. At least 10 saat lah. Lepas tu angkat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Duduk balik boleh.
Sengaja-sengaja duduk untuk solat fardu. Fardu. Bukan sunat. Sengaja-sengaja solat untuk sengaja-sengaja duduk ketika solat fardu, hukum dia tak sah. Okay? Sengajalah. Dapat? Yang ketiga, tuan-puan, takbiratul ihram. Ni rukun kena buat Dan mesti berturutan. 1, 2, 3 sampai 13 tu kena tertib. Kalau tak tertib, maka dia tidak sah. 1 pergi 5, 5 pergi rukun ke 6, 6 pergi rukun ke 8, 8 pergi rukun ke 2 balik. Tak sah. Dia kena berturutan. Tartibun. Faham? Clear tak, tuan-puan? Boleh? Takbiratul ihram, tuan-puan, lafaz itu adalah lafaz rukun qauli. Kena bercakap, telinga sendiri dengar. Kalau cakap dalam hati, mulut tak berkumat kamit, tak dengar kat telinga sendiri, dalam hati je, tak sah. Sisi mazhab Syafi'i. Faham tak ni? Saya nak tuan-puan faham tau. Masuk kuliah hari-hari tuan-puan tapi tak faham. Tak boleh lah. Saya nak tuan-puan faham. Macam saya selalu cakap, tuan-puan, saya bukan sekadar live semata-mata. Saya mengajar tuan-puan seolah-olah tuan-puan ada depan mata saya. Dapat? Okay, walaupun tuan-puan berada di rumah masing-masing, sambil tengok saya, sambil tengah apa, tuan-puan? Baring. Bolehlah. Okay? Yang sambil makan sudah. Kalau makan tak boleh puasa pun tak payah bagi tahulah. Boleh? Tengah baring ni ustaz, bolehlah. Ustaz, boleh tak tengok ustaz sambil baring? Boleh? Boleh tak tengok ustaz sambil tutup mata? Boleh? Boleh tak tengok ustaz sambil lelapkan mata? Tidurlah terus. Salam dari Singapura. Assalamualaikum Puan Jannah Jane dari Singapura. Suap anak makan. Suap anak makan tak apa. Suap diri sendiri makan. Kalau perempuan tu lainlah bab dia. Lelaki jangan. Dengar ustaz sambil tunggu mak beli kat Maidin ni. Mak beli Maidin? Kaya betul Maidin dia beli. Gua lah pada hari ni lebih buruk ustaz ni kan. Beli apa kat Maidin tu? Beli barang dapur Yo tuan-puan, kalau beli hari Khamis sekarang, hari Jumaat nanti kan, ya Allah, hai tuan-puan. Bersesak-sesak. Time tu lah santan habis, kelapa habis, santan tak perah lagi. Kan ada orang dah booking tuan-puan. Yo, saya kalau raya mak mentua tuan-puan, kan, hari yang malam raya, bukan malam raya, hari yang sehari sebelum raya tu tuan-puan, dah kena tempah dah santan. Saya tukang tempah je lah, bukan saya masak. Saya kalau masak takut rendang tu tak jadi kan. Okay? Takut rendang tu jadi kuah sup kan. Itu je takut. Mana? Jadi saya tukang beli barang je lah tuan-puan. Okay? Sambil buat rempeyek. Ya Allah, terima tambahan lagi ke? Rempeyek sedap tuan-puan kan. Ada kacang, ada bilis. Saya beli tuan-puan. Saya pakai kuih tunjuk je. Nak tu bayar. Santan kotak je ustaz. Santan kotak Santan, orang cakap santan yang perah tu sedap lagi kan? Tak tahulah kan. Saya ni main cakap je. Kan, dia ustaz, perah ke, kotak ke, kalau masak tu tak sedap juga. Saya lah tu. Boleh tuan-tuan, takbiratul ihram, Allah. Lafaz itu kena dengar kat telinga sendiri. Hu akbar. Time angkat tu tuan-tuan, mazhab Syafi'i kena lintaskan niat. Sahaja aku solat fardu maghrib. Allah, saya aku solat fardu zuhur. Hu akbar, sah di sisi mazhab Syafi'i. Kena lintas Kalau tak lintas ustaz, di sisi mazhab Syafi'i tak sah, mazhab lain sah. Tapi kalau jawapan saya, lintaskan tuan-puan. Saja aku solat fardu zuhur, cukup. Hu akbar, lafaz tu kena dengar kat telinga sendiri. Orang yang bisu ustaz, tak apa, bisu dimaafkanlah. Baru masuk ustaz, kalau pagi tadi saya ponteng. Okey, ponteng 3 kali, kena buang. Tak adalah gurau je. Gurau je kan? Ustaz sekali lagi, Allah, takbiratul ihram kan? Allah, saja aku solat fardu zuhur. Wa akbar. Dapat? Gua lah, Bang Nazri. Gua je Bang Nazri. Okay. Ustaz tolong jawab pertanyaan saya di atas. Apa pertanyaan tu? Boleh? Takbiratul ihram, angkat tangan itu sunat. Tapi lafaz itu rukun. Kalau tak angkat tangan pun, tuan-tuan, Allahu Akbar pun sah. Di sisi mazhab lain lah. Tapi kita buatlah. Janganlah tak buat. Ketiak tak payah nganga kan? Tak payahlah perempuan rapatkan lah. Tak payah nganga ketiak tu. Faham Ustaz kalau tak sampai nak niat takbir, nak sambil takbir tu macam mana? Boleh sampai. Kalau tuan-puan niat panjang memang tak sampai. Kalau tuan-puan niat saja aku solat fardu zuhur, insya-Allah sampai.
Allah saja sampai zuhur. Wa akbar cukup ah. Ingat takbir raya tadi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Ustaz jangan takbir, nanti jangan lupa takbir raya ya, insya-Allah. Keluar flik saat puasa, apa membatalkan puasa? Flik tu apa? Konflik. Dapat teman? Okey, yang keempat, rukun dia membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah wajib dibaca di setiap solat. Sunat ataupun solat fardu ataupun solat sunat, setiap kali rakaat wajib baca Fatihah. Dapat tak? Kecuali orang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam semalam, hari ni nak solat, dia tak pandai Fatihah lagi. Tak apa, boleh diganti dengan zikir-zikir tasbih. Mu'allaf tau. Saya mu'allaf Ustaz. Berapa tahun dah masuk Islam? 50 tahun. Umur? 50 tahun. Itu bukan mu'allaf bang. Itu dah memang kau Islam. Faham tak? Mu'allaf ni sebagian ulama' kata baru masuk Islam bawah daripada 10 tahun tuan. Bawah 10 tahun tu kategori mu'allaf. Tapi kadang-kadang mu'allaf lagi hebat daripada orang Islam tuan. Kan kita segan kan? Mu'allaf tuan kadang-kadang lagi faham Quran daripada kita. Mu'allaf kadang-kadang lagi faham tadabbur daripada kita. Mu'allaf lagi faham tafsir Quran daripada kita. Iyo. Sebab tu tuan-puan, Islam tu dia tak pernah membezakan kulit. Okay? InsyaAllah tuan-puan sempat nanti saya takbir raya. Yo, kalau tak saya record je lah tuan-puan. Record takbir raya. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan tengok je lah nanti. Okay? Jadi kalau niat dulu baru takbir tak sah lah ya? Sah. Niat dulu lepas tu baru takbir. Niat saya usaha farzu barakan kepada Allah Ta'ala. Lepas tu angkat takbir, niat lagi lintas dalam hati. Itu kaedah dia Puan Zarina 20. Dapat? Niat dulu, lepas tu angkat takbir, masukkan niat dalam hati. Pendek je. Sah. Dapat? Clear? Salam, saya nak minta pinjam RM10 boleh tak? Saya nak buat beli telur untuk anak-anak makan. Ni betul ke tak betul? Tuan-tuan ramai yang PM saya, ramai yang WhatsApp saya tau. Minta nak beli susu anak, nak beli makan dapur. Saya bukan apa tuan-tuan. Saya risau takut benda tu scam. Saya takut sekarang tuan-tuan, takut welcome macam-macam kan. Klik link tu lah, klik link ni lah. Kan tiba-tiba kan tahu-tahu kena hack. Saya bukan tak nak bagi, saya boleh je bagi. Tak apalah kalau RM10, RM50 tu boleh je. Tak ada masalah, RM100 pun okey je, boleh je bagi. Bukanlah saya kaya. Tapi bolehlah kita nak bagi orang. Tapi kita takutkan merapu-rapu orang. Kan takut, kan kata Ustaz, okey Ustaz, cuba Ustaz scan QR ni. Saya scan, tiba-tiba merapu pergi ni sekarang. Tu saya takut tu teman. Tu saya takut tu. Scam Betul teman scam Betul teman scam. Kalau scam tak apalah. Tu saya takut tu teman. Kalau betul-betul, kalau kau datang jumpa saya nak RM50, saya bagi cash boleh. Tapi kalau minta tanpa-tanpa ni saya takut lah teman. Kan bagi QR lah, lepas tu kan bagi link. Ustaz, QR tak dapat masuk lah. Ustaz cuba tekan link ni Ustaz. Kita ni niat nak bagi betul-betul. Kan tak basah-basah, jangan buat hal. Itu scam teman-teman, betul Okey, kalau tuan-tuan kata scam, maka saya anggap tu scam lah. Terima kasih tuan-tuan. Okey? Macam-macam. Hari tu pun saya ada letak gambar Ustaz Zul. Lepas ni tuan-tuan kalau letak gambar saya, tuan-tuan jangan percaya. Tuan-tuan call lah saya. Saya bagi je nombor saya tuan-tuan, tuan-tuan call saya. Kalau tak boleh call, WhatsApp saya tuan-tuan. Dengan logat Negeri Sembilan tu, saya lah. Saya tak kisah kalau betul-betul masalah kau scam. Kalau kau betul-betul memerlukan, bagi tahulah. Okay? Bagi tahu. Ini kan yang tidak yang pelik. Boleh Dapat? Okey teman, jom. Membaca surah Al-Fatihah. Kalau tak mampu baca disebabkan mu'allaf baru masuk Islam, boleh ganti dengan surah lain ataupun ganti dengan tasbih. Ini yang disebut dengan jabatan mufti teman. Jabatan mufti wilayah teman. Clear? Saya kalau dia letak gambar Ustaz Aidil, saya percaya. Jangan Cik Nazri. Abang Nazri, kalau letak gambar saya, call saya dulu tau. Tuan-puan, saya beritahu terus terang ni. Kalau ada orang, tuan-puan, na'udzubillah, scammer guna gambar saya, tuan-puan, untuk raih keuntungan, tuan-puan, call saya. Call saya. Ni Ustaz Aidil ke? Yo. Sebut nombor IC Ustaz. Kan? Pastikan tu adalah saya, tuan-puan. Jangan tuan-puan macam-macam orang sekarang ni kan. Video call boleh, tak ada masalah. Tuan nak video call saya pun boleh. Tapi janganlah video call time saya. Kan saya nak pergi toilet tu, janganlah. Time saya free boleh video call.
Baik, saya call Ustaz. Boleh? Tapi janganlah call saya saja. Kan nanya lah sampai 500-600 orang call saya kan. Selfie si Ustaz, ni Ustaz Idil ke? Yo, ni saya. Betul lah tu. Fardu zuhur 4 rakaat macam tu tak sah ya Ustaz. Kena sebut usalli, sahaja aku solat. Fardu zuhur. Rakaat tu tak perlu sebut pun tak apa. Dia sunat. Kalau sebut dapat pahala. Saya ingat Ustaz Zul transfer lah bila minta nota senyap terus. Astaghfirullah. Tak apalah. Banyak ke Puan Faizah? Tak banyak kan? Kalau sikit tak apalah. Bulan puasa ni tuan-puan scammer suka scam orang tau. Bukan bulan puasa tuan-puan. Bulan-bulan tak puasa pun dia suka. Sikit tak apa tuan-puan Sekali je. Kau ingat Ustaz Zul tak ada duit ke? Kau ingat Ustaz Zul tak ada duit ke? Ustaz Zul banyak duit tau. Tak adalah, saya agak je. Okay. Dapat tuan-puan. Yang kelima, rukuk dan tamakninah. Rukuk tuan-puan. Rukuk itu adalah rukun. Bacaan ketika rukuk sunat. Baca dapat pahala. Dan tamakninah. Apa maksud tamakninah? Berhenti sekejap. Sekadar-kadar lepas baca subhanallah. Sebab itu kalau rukuk bacalah subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi. Sekaligus automatik tuan-puan dah tamakninah dah. Ustaz kuliah setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 11 pagi di platform ni. Kecuali Jumaat ni tak adalah cuti raya. Okay? Wanita bacaan mesti sir, rukun qauli tu macam mana Ustaz? Mesti rahsia. Rahsia dengar kat telinga sendiri je Kak. Puan Opamia, bacaan wanita kena sembunyi. Baca ni sebenarnya kat telinga sendiri boleh dengar. Telinga sendiri tu maksud dia apa? Berbisik pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Macam tu. Bisik pun boleh asalkan dengar kat telinga sendiri. Macam mana niat qada solat? Saja aku solat fardu zuhur qada kerana Allah Taala. Cukup. Kalau sebut rakaat tunai, sebut rakaat itu sunat. Jangan sebut tunai sebab tu qada. Dapat? Lintasan di hati tu bahasa Melayu ke Ustaz? Bahasa Melayu pun boleh. Kalau tuan-puan orang Melayu. Kalau tuan-puan orang Cina, bahasa Cina. Tuan-puan orang India, bahasa India pun boleh. Niat ni tak semesti bahasa Arab. Yang penting niat. Dapat? Kenapa setiap ibadah perlu dengan niat? Kerana tahu kita buat tu untuk apa. Faham? Yang keenam, i'tidal dan tamakninah. I'tidal ni apa? Bangun daripada rukuk. Rukuk kan? Rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Bangun tu nama dia i'tidal. Lafaz Sami Allah tu sunat. Bangun tu daripada rukuk tu, bangun daripada rukuk tu, itu rukun. Kena bangun. Kena i'tidal. Adapun lafaz Sami Allahu liman hamidah sunat. Solat sunat perlu baca doa iftitah ke? Baca dapat pahala, tak baca solat masih sah. Doa iftitah sunat. Terbaiknya baca. Tapi kalau tanya saya, itu bukan rukun. Itu je saya jawab. Tapi baca tak Ustaz? Bacalah. Baca. Okay? Dapat pahala. Rukuk dan sujud baca sekali boleh ke Ustaz? Boleh. Tak baca pun masih sah. Yang penting rukuk tu kena buat. Perbuatan rukuk dan perbuatan sujud itu kena buat. Sebab dia rukun fa'li. Rukun perbuatan. Dapat? Clear? Itu masuk dalam rukun fa'li. Rukun perbuatan kena buat. Rukun qauli percakapan kena baca. Rukun qalbi, rukun hati kena lintas. Faham tak? Clear tak? Dapat? Jumpa doktor Ustaz dekat Melimau Ustaz. Maaf baru balik. Dekat Melimau? Jumpa YB Melimau. Ustaz, baca masa solat berbisik tu dikira lafaz juga ke? Lafaz lah, bisik. Bisik yang keluar. Cuma telinga sendirilah dengar. Boleh. Yang tak boleh baca dalam hati. Rukun qauli, rukun bacaan kena baca walaupun berbisik dengar kat telinga sendiri. Dalam hati tak boleh kerana hati rukun qalbi. Niat je dalam hati. Tu je rukun qalbi. Faham? Qalbi tahu qalbi. Bukan qalbi by Ustaz Lah tu telekung. Tahu Ustaz qalbi? Qalbi yang telekung Ustaz Lah tu kan? Ya, tu je nama Ustaz Lah tahu. Qalbi lah tu hati. Rukun yang ketujuh, sujud dan tamakninah. Perbuatan lepas i'tidal, nak turun ke sujud. Sujud itu rukun. Bacaan dalam sujud itu sunat. Tuan-puan, sujud kena 7 anggota mesti kena. Pertama, dahi. Yang kedua tapak tangan. Yang ketiga, kedua-dua lutut. Dapat? Lepas tu, yang seterusnya, kedua-dua ibu jari kaki. Dulu tak tahu baca dalam hati Ustaz. Tak apa, sekarang dah tahu kan, jangan buat.
Rukun qauli, rukun baca kena baca. Ustaz, saya sujud tapi dahi tutup. Tutup keseluruhan dahi daripada sini sampai ke sini. Dan sekali daripada sini sampai ke sini. Tutup semua dahi. Sujud tak sah. Tutup sebahagian dahi je. Sebahagian kena. Makruh tapi sah. Dapat? Hidung. Hidung bukan rukun. Hidung bukan rukun ketika sujud. Pipi. Pipi tak ada kena-mena lah. Takkan kau sujud macam ni. Faham tak? Clear? Ini untuk orang yang normal lah tuan-puan. Sehat boleh rukuk, sujud dan sebagainya. Kalau orang solat kat kerusi lain bab. Dekat kerusi, solat baring, sakit, uzur, tu lain bab. Okay? So kalau pakai mask sujud masih sah lah sebab COVID tu. Sah lah. Sebab COVID tutup hidung je. Mana ada pakai face mask sampai ke dahi? Saya tak sah saya pakai face mask sampai dahi. Takkan kau pakai face mask sampai dahi? Tapak tangan berlapik sah tak? Dengar betul-betul tuan-puan. Okey, petikan ini daripada Irsyadil Fatwa ataupun Al-Kafi daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan mengatakan bahawasanya tangan wanita berlapik dengan telekung, hukum dia makruh tapi masih sah. Tapi afdalnya jangan kena lapik. Jangan lapikkan tuan-puan. Jangan berlapik. Adjust sikit supaya tak berlapik. Tapi kalau berlapik, di sisi pandangan daripada Jabatan Mufti masih sah lagi tuan-puan. Dahi tak boleh. Tangan okey lagi, dimaafkan. Tapi afdalnya jangan berlapik. Dapat? Ini pandangan daripada Jabatan Mufti. Ustaz, daripada Ustaz kata, terpulang tuan-puan nak dengar daripada Ustaz kata, Ustazah kata, ataupun rujuk daripada Jabatan Mufti. Tak percaya, saya baca kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya baca kepada tuan-puan. Ustaz, qada zuhur, qada asar, lintasan sunat tarawih, lepas qada. Panjang soalan. Sekejap saya buka kepada tuan-tuan dan puan-puan directly. Kan kata Ustaz, Ustazah kata, Ustaz ni kata, Ustazah kata. Kan? Tangan lapik telekung time solat. Tuan-tuan, saya bukan chat GPT tuan-tuan dengar betul-betul. Kata Ustaz, chat GPT tu, chat GPT saya pakai untuk cari ayat je tuan-tuan. Rujukan hukum saya buka daripada mufti ataupun daripada kitab-kitab yang muktabar. Telekung lapik tangan ketika waktu solat. Dengar betul-betul tuan-puan. Al-Kafi #279 daripada Mufti Wilayah Persekutuan. Okey? Jawapan dia, tidak diwajibkan bersentuhan sejadah atau tempat sujud dengan tapak tangan. Namun begitu, ada ulama yang mewajibkan agar tapak tangan dibuka, tidak boleh ditutup. Justeru, yang muktamad ialah sunat tangan tidak berlapik dengan telekung untuk keluar daripada khilaf. Rujuk Al-Mu'tamad fil Al-Fiqh Syafi'i 1/280. Dapat? Sekarang yakin? Anda ada rasa untuk pening kepala? Okey, itu jawapan saya tuan-tuan. Saya rujuk terus tuan-tuan dan puan-puan daripada Jabatan Mufti. Senang. Sebab kadang-kadang orang suka mempertikaikan tuan-puan. You go Ustaz, ikut tuan-puan lah. Ustaz cek website mana? mufti.gov.my. Okey? Mufti Wilayah Persekutuan. Al-Kafi lil Fatawi #279. Bacalah tuan-puan. Ataupun kalau tuan-puan rajin malas baca ke website, baca buku. Buku lagi malas Ustaz. Website rajin kan, buka website betul. Buku seronok tuan-puan. Saya beli buku Bayan Linnas nama dia. Dengan buku Fatwa Imam An-Nawawi. Fatwa An-Nawawi nama dia. Fatwa Al-Imam An-Nawawi. Saya baca. Ataupun Bayan Linnas. Bayan Linnas tu penjelasan isu-isu semasa lah. Ataupun kalau tuan-puan malas juga, buka je website daripada Jabatan Mufti. Okey? Saya rujuk Jabatan Mufti Wilayah, Jabatan Mufti Negeri Sembilan, Jabatan Mufti Selangor. Tu yang biasa saya pakai. Wilayah Negeri Sembilan dengan Selangor. Clear? 279. Tuan-tuan cari lah. Diam je ni, semua tengah cari ke apa? Ada banyak tuan-puan. Bayan Linnas, Irsyadil Fatwa, Irsyadil Hadith, Irsyadil Usul Fiqh, Tahqiq Al-Masail, Al-Afkar, Bayan banyak tuan-puan. Tuan-puan nak apa? Irsyadil Usul Fiqh pun ada. Cerita soalan-soalan berkaitan dengan usul fiqh tuan-puan. Banyak. Okey? Buka tuan-puan website Jabatan Mufti rasmi. Baca. Kalau tak rajin baca,
dengar. Tak rajin dengar, tak tahu cakap apalah. Tahqiq al-masail. Tuan-puan dengarlah banyak tuan-puan. Hukum puasa bagi pesakit kronik diabetes, penjelasan banyaklah tuan-puan ni, tak nak je baca. Okey? Rajin tak rajin je. Salam Ustaz. Kalau orang tak solat, tak puasa, boleh ke waris nak upah haji? Tak solat, tak puasa, boleh, tak ada masalah. tak solat, tak puasa, tapi nak upah dia pergi haji, dia pergi haji. Kan? Dia dah pernah buat haji, memang membuat badal haji lah. Tak apa, tak ada masalah. Ustaz, kalau pergerakan lebih dari 3 kali tapi tak berturut-turut, sah tak solat? Sah. Pergerakan tu jangan pergerakan yang besar dan 3 kali tu tak berturut-turut. Tak Ustaz baca buku. Tak rajin baca buku? Tak apa, saya tahu tuan-puan tak rajin. Bukan tak rajin, sebab tuan-puan ada kerja lain. Kan, selalu saya cakap, kalau tuan-puan jadi cikgu bahasa Inggeris, takkan tuan-puan nak baca buku kitab fiqh kan? Bacalah Ustaz, tapi tak faham. Masing-masing ada dia punya job scope masing-masing. Macam saya tuan-puan, saya tak pandai bahasa Inggeris. Saya kena belajar dengan cikgu bahasa Inggeris. Takkan saya nak baca buku grammar pula, tak faham saya tu. Kan? Contoh macam itulah. Dapat? Lepas tu rukun yang ke-8. Rukun ke-8 duduk antara 2 sujud. Lepas sujud, duduk antara 2 sujud. Duduk itu sunat. Duduk dengan cara macam mana Ustaz? Pelbagai pandangan dan cara yang ada. Itu sunat. Tapi duduk tu kena duduk. Lepas tu sujud semula. Sebab sujud ni 2 kali. Dapat? Ustaz, saya sujud sekali Ustaz. Kali kedua terlupa. Terlupa tuan-puan, kalau masih dekat lagi rukun tu, buat balik. Kalau dah terlepas pergi rakaat yang seterusnya, tuan-puan sebelum bagi salam, ganti 1 rakaat. Dapat? Kalau dah bagi salam, lepas dah menyembang 5 minit, baru teringat, solat baru. Clear? Dapat? Yang ke-9, membaca tahiyat akhir. Mesti membaca tahiyat akhir, tuan-puan. Apa bacaan tahiyat akhir? At-tahiyyatul mubarakatuh sampailah syahadah dan juga selawat ke atas Nabi. Itu rukun. Lepas daripada tu, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, sunat. Dapat? Sekejap tuan-tuan Lalu dah sampai ke? Saya sampai ni. Sekejap, saya bagi gambar. You WhatsApp saya bagi gambar. Oh, WhatsApp. WhatsApp. Okey. Bukan. WhatsApp gambar. Belakang sikit. Ya, betul. You nampak speed mat tak? Atas speed mat. Grill warna biru. Oh, ini dah kedai atas. Grill. Bukan atas. Oh, salah. Sorry. Atas speed mat grill biru. Okey. Okey. Thank you. Itu naik atas Okey. Alright. Apek sudah mari Ustaz. Ada orang nak angkat barang saya. Ini lelah move. Kan? Nanti apek sudah mari mah. Bukan barang sampai. Ini lelah move ni. Ada barang nak hantar sikit tuan-tuan. Ya tuan-tuan Clear tuan-tuan? Baik. Duduk ketika baca tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir itu rukun. Baca pun rukun. Baca sampai mana tuan-tuan? Tuan-tuan dengar betul-betul. Daripada at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Baca sampai syahadah asyhadu alla ilaha illallah dan salawat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu rukun. Tasyahud, syahadah tu rukun, selawat ke atas nabi tu rukun. Lepas daripada tu kama sallaita ala Ibrahim sampai habis, itu sunat. Baca dapat pahala. Kalau tertinggal solat masih sah. Seterusnya adalah memberi atau mengucap salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu rukun, kena sebut. Tak boleh diam, kena sebut. Assalamualaikum warahmatullahi. At least bisik dengar telinga sendiri. Salam yang kedua tu sunat. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kalau salam pertama Ustaz dah salah? Dah. Salam kedua tak bagi? Salat masih sah. Yang terakhir adalah tertib. Clear tak? Rukun yang terakhir adalah tertib. Tertib ni apa? Tertib ni daripada rukun 1 sampai ke 12. Semuanya mesti mengikut. 1, 2, 3, 4, 5. Tak boleh longkau, tak boleh lompat. Tak boleh skip. Faham? Clear? Ada soalan lagi tuan-tuan? Ada soalan tak? Wallahu a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah bab rukun solat. Tuan-tuan Ramadan jangan lupa bantu kita tap screen dan sharekan live kita Ramadan. Okey, jadi saya nak jual produk ni tuan-tuan.
Tuan-puan nak beli apa Sekejap saya tengok apa ada. Apa yang ada untuk saya nak jual kat tuan-puan ni? Apa yang ada? Apa yang ada? Apa yang ada? Banyak dah sold out ni tuan-puan ha. Oh, dah sold out lah tuan-puan. Apa nak jual ni? Tak jual apa dah ha. Semua dah sold out. Iyo tuan-puan, semua dah sold out. Okay, baik tuan-puan. Ada soalan tak? Okay tuan-puan, kita jual kuih raya. Kuih raya pun dah tak ada tuan-puan. Sekejap, saya tengok. Apa yang ada ni? Kuih raya ada tak? Banyak benda dah sold out ni tuan-puan. Okay, sekejap tuan-puan betul. Baik teman, clear. Sekejap saya nak tengok teman apa nak jual ni. Sampul kayu. Teman dah sampul kayu tak? Mushaf Ar-Razzaq combo nuzul Quran. Teman saya jual sampul kayu lah teman. Sampul kayu. Teman nak sampul kayu tak? Sekejap saya jual sampul kayu. Saya pinkan teman. Okey, jom. Sekejap saya jual sampul kayu. Sempat ke sampai Jumaat kayu dah JNT tak hantar parcel? Lah. Tuan-puan tak sampai lah. Ustazah pagi tadi pun tak jual dah pagi tadi. Okey teman, kalau macam tu tak jadi jual. Tak sempat tuan-puan kan? Lupa saya tuan-puan. Nak cerita pasal parcel berlambak tuan-puan. Saya tengok video kat TikTok tu. Ya Allah tuan-puan, penangan raya seller buat sale. Kau satu kilang tu penuh tuan-puan. Satu warehouse tu penuh. Barang tuan-puan sampai tak? Nasib baik barang saya sempat sampai tuan-puan. Alhamdulillah. Saya risau barang saya tak sampai. Okey. Aduh, semua dah cuti lah Ustaz. Tim Ustazlah pun hari ni hari Selasa. Esok hari Rabu dia orang nak cuti tuan-puan, half day. Tak payah jual lah tuan-puan. Batrisha added produk nombor 1 tu kad. Batrisha ni bukan Zati ke? Zati, kau ada dalam ni Zati Kau beli apa tu Zati? Kau yo Zati. Betul ke Batrisha ni Zati tuan-puan? Zati menjawab sikit Zati. Perempuan Arab tegur saya sebab saya bagi salam solat jenazah 2 kali. Dia cakap sepatutnya sekali je. Itu mazhab dia tuan-puan. Tak sampai lagi langsir ni. Alamak puan hari ni raya tak ada langsir lah macam ni. Tak apalah kalau tak ada langsir tak apalah. Pakai je lah mana-mana alas meja. Langsir tak sempat sampai. Alamak, langsir tak sempat sampai. Dah kalau langsir tak sempat sampai kan? Tak apalah, pakailah alas meja. Zati tolong pin kan ke? Langsir maaf. Zati tolong pin kan ke? Zati, boleh ke kita jual produk lagi Zati? Ni saya tak buat pin ni tuan-puan. Ni tim ni buat ni. Makcik tak beli buku, ada yang hilang. Kuih dia ganti dia balik. Apa tu? Boleh lagi ke tuan-puan? Zati. Betul ke Zati boleh? Kau ni betul Zati. Dah cuti kan? Esok pun staff banyak half day tuan-puan. Esok hari Rabu dia half day je. Okey tuan-puan, baik. Ada soalan tak nak tanya tuan-puan? Barang mahal Ustaz? Yo, barang mahal tuan-puan. Tuan-puan, sekarang ni dijangka tuan-puan ekonomi kita agak teruk tau. Bila ekonomi agak teruk, dijangka minyak akan naik sehinggalah dijangka tinggi tuan-puan. Betul ke Izzati Ustazlah tu? Mungkinlah, siapa lagi tuan-puan akaun ni yang jaga. Okey tuan-puan, baik. Tuan-puan tak apalah, ada kesempatan masa yang ada. Mungkin siapa yang dah on the way balik kampung, saya nak ucapkan tuan-tuan dan puan, hati-hati tau.
dalam perjalanan tuan-tuan dan puan. Jual lepas raya je Ustaz. Lepas raya saya jual balik tuan-tuan insya-Allah. Hati-hati tuan-puan dalam perjalanan balik kampung. Siapa yang tengah tunggu kepulangan anak-anak, doakan anak-anak, cucu-cucu, tuan-tuan dan puan-puan, menantu selamat sampai. Hati-hati tuan-tuan dan puan saya doakan tuan-tuan dan puan semua. Jangan lupa tuan-puan, kemeriahan kita nak hampir menyambut Syawal ni. Jangan lupa tuan-puan, kita ada berbaki 3 hari lagi. Nak dekat kita ada berbaki 3 hari lagi untuk Ramadan. Hari ini 27, esok 28, 29 dan 30. Tuan-tuan doakan bersama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kita, temukan kita pada malam Lailatul Qadar. Entah-entah tuan-puan, malam Lailatul Qadar tu malam ke-29. Kan? Rugi kita tuan-puan. Kita ingat 27 je, entah-entah 29. Mana kita tahu? Tuan-puan, kita berbaki lagi sikit 3 hari sama-sama supaya Allah Subhanahu Wa Taala panggil kita, kejut kita, gerakkan kita. Allah Subhanahu Wa Taala sama-sama mempertemukan kita kepada malam Lailatul Qadar insya-Allah. InsyaAllah tuan-puan, saya mohon undur diri dahulu. Terima kasih kepada mak ayah saya yang sudi hadir bersama dengan saya. Tuan-puan, esok insyaAllah saya ada lagi. Saya akan live sehingga hari Khamis tuan-puan. Saya live sehingga hari Khamis last. Jumaat tak ada live dah. Hari Khamis insyaAllah tuan-puan masuk bersama-sama dengan saya pada setiap hari Isnin hingga Jumaat. Cuma minggu ni saja sebab raya kan. Sampai hari Khamis tuan-puan jam 11 pagi. Boleh tuan-puan InsyaAllah tuan-puan, mohon maaf segala salah dan silap, kekurangan, ketelanjuran bahasa, kata dan sebagainya pada saya. Tuan-puan, insyaAllah jumpa lagi. Aku qawli hadha wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-puan, jumpa lagi. Minta maaf segala salah dan silap. Assalamualaikum.